Kami pelajar Sen 5 dari Politeknik Premier Port Dickson dari kos DET. Untuk subjek Electrical Maintenance and Repair, kami berpandukan pada buku ini untuk kod baru. Sedikit lebih tentang buku ini. Buku ini ditulis oleh teknologis Muhammad Zaihan bin Hamzah. So, kalau korang berminat dengan buku ni, boleh kontak nombor di bawah. Bye. Topik baharu iaitu Critical Path Method CPM ada dalam buku ni dalam pusat 23. Apa itu Critical Path Method? Critical Path Method ialah kaedah perancangan dan kawalan kerja penyelenggaraan yang digunakan untuk mengenal pasti aktiviti paling kritikal yang menentukan tempoh keseluruhan sesuatu projek atau kerja penyelenggaraan. Antara kelebihan Critical Path Method dalam penyelenggaraan: membantu merancang jadual kerja dengan lebih sistematik, mengurangkan kelewatan dalam proses penyelenggaraan, memudahkan penggunaan sumber seperti tenaga kerja dan peralatan secara optimum, membantu mengenal pasti tugas yang perlu diberi keutamaan, dan meningkatkan kecekapan dan mengurangkan kos operasi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Najihah binti Azmi. Saya Nurul Syafika binti Muhammad Azizi. Kami dari Politeknik Premier Port Dickson. Kami akan menerangkan tentang CPM method. Jadi based on jadual ni, terdapat aktiviti, preceding aktiviti dan duration. Mula-mula kita buat bulatan untuk titik pertama iaitu A. Titik kedua B disambungkan oleh A. Titik C disambungkan dengan A. Titik D disambungkan dengan B. Titik E disambungkan dengan C. Dan disebabkan FGH pada dalam ni, FGH ni dijadikan sebagai titik terakhir. Titik G disambungkan dengan D dan E. Titik F disambungkan dengan B. Titik H disambungkan dengan C. Seterusnya kita letakkan note dalam bulatan. Selepas tu kita letakkan duration di sebelah huruf-huruf tersebut. Itu A 2, B 6, C 4, D 4, E 2, F 1, G 2, H 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Kami dari Politeknik Premier Port Dickson. Dan nama saya Sadia Muhammad Nazar binti Abdul Hakim. Nama saya Karina Natasha binti Nizam Shah. Dan kami akan meneruskan step seterusnya untuk membuat CPM method. Sebelum itu kami akan menerangkan tentang earliest time dan latest time. So yang dalam ni adalah number. Yang ni pula adalah earliest time. Dan yang ni adalah latest time. Okay. Seterusnya, kita akan, disebabkan kat sini ada 3 samakan dengan itu. Kalau tengok kat sini, number dia yang kat atas ni 1 kan. So kita tulislah 1, 2, 3, 4, 5, 6. First kali untuk yang earliest time ni kita kena start dari kosong. Kenapa kita kena start dari kosong? Sebab dia adalah permulaan untuk kita meneruskan perjalanan seterusnya. So, kita tulis ini kosong. Selepas itu untuk memperoleh yang di not yang nombor 2 ini, kita buat kosong tambah 2. Lepas tu jawapan ni kita tulis dekat sini. 2.
Lepas itu kita tengok dekat sini. Untuk dapat earliest time, cara dia sama je dengan yang ini. Jadinya yang ini 2 tambah 6. So dapatlah jawapan dekat sini. Dan seterusnya, yang ini pula 4 tambahkan dengan 2. So kat sini 6. Dan kita teruskan balik kat sini. Lepas tu kalau kat sini kita boleh tengok 8 tambah 4 12. Dan yang ini pula 6 tambah 2 8. Tapi kita nak cari satu saja. Kita ambil yang nombor yang paling maksimum. So kalau dekat sini 8 tambah 4 12 dan 6 tambah 2 8. Jadinya nombor yang paling maksimum adalah 8 tambah 4. Jadinya 12. Okey. Tu dekat sini pula 12 tambahkan dengan 2 barulah dapat jawapan yang paling akhir. 14. Okey. Okey, seterusnya kita akan memperolehi latest time. So kita akan startkan juga daripada nombor 14. Untuk latest time ni kita tak guna method tambah. So kita kena tolak daripada sini sampailah ke hujung sana. So 14 tolakkan dengan 2, kita dapat 14 tolakkan dengan yang G ni 2 sama dengan 12. So kita letak kat sini. Okey. Dan seterusnya, yang ni kan ada 2 tapi kita selesaikan satu-satu dahulu. Jadinya 12 kita tolakkan dengan 4. 12 tolak 4. Okey. Kita akan dapat jawapan 8. Dekat yang sini pula guna teknik yang sama, iaitu 12 tolakkan dengan 2. Okey. Dah dapat jawapan 10. Seterusnya, kalau kita tengok dekat sini, yang ni hanya ada satu saja kan? Jadinya, kita kena cari nombor yang paling minimum. So, kalau kita tengok dekat sini, 8 kita tolakkan dengan 6. Samakan dengan 2. Maksudnya yang ni pula 10 tolakkan dengan 4. Kalau 10 tolak 4 kita akan dapat jawapan 6. Jadi nombor yang paling minimum antara 2 ini adalah 2. Jadinya kita tulis dekat sini 2. Seterusnya guna teknik yang sama juga, 2 tolakkan dengan 2. Dan akhir sekali kita akan dapat jawapan kosong. Terusnya kita sambung kepada cara perkiraan pula. Okey, kat sini total float iaitu TFIJ. Daripada total float adalah daripada aktiviti I dengan J. Yang di mana jumlah waktu yang digunakan untuk aktiviti IJ yang boleh ditunda tanpa melambatkan penyelesaian keseluruhan projek. Okey. Okey, kita sambung dekat sini. Yang ni kita tulis, kat sini kita tulis I, dan kat sini pula kita tulis J. Kalau ikut macam tadi, kita ada guna earliest time dengan latest time kan? So kita tulis juga kat sini. So earliest time I. Lepas tu bawah dia latest time I. Kat sini pula kita guna sama macam ni tapi kita tukar kepada J. Earliest time J, latest time J. Tapi kat tengah-tengah ni ialah duration dia. So kita kena tulis F I J. Okay. Untuk kita buat jalan kerja dia, kita kena kita kena start daripada total float I dan J. T. Okay. Samakan dengan, kita kena ambil daripada sini dan sini. So
earliest time I. Lepas tu kita kena tolakkan juga dengan duration yang ada dekat sini. So tolak F I J. Seterusnya kita akan buat pengiraan untuk total float. Kalau ikut tadi kita ada buat formula ini kan, tetapi kali ini kita kena berdasarkan jadual ni. So mula-mula sekali kita tulis TF dulu. Mana nak dapat I dan J ni kita lihat dekat sini, nombor 1 dan 2. Sama dengan latest time J tolak earliest time I. So kat sini ini ialah latest time dan ini adalah earliest time, iaitu 2 dan 0. Lepas tu kita tolakkan juga dengan duration dia ialah 2. Sama dengan 0. Untuk yang B pula, kita guna total float daripada nombor 2 dan 3. Okey, ini ialah latest time dan ini pula earliest time. 8 tolak 2, tolakkan juga duration dia ialah 6. So jawapan kita ialah 0. Seterusnya untuk C pula, kita gunakan daripada yang ni juga 2 dan 4. Earliest time dia adalah latest time dia ialah 10 dan earliest time dia adalah 2. Duration dia pula 4. Sama dengan 4. Okey, untuk part D pula kita ikut juga yang sama, iaitu 3 dan 5. Sama dengan yang ni latest time dia 12, tolakkan dengan 8. Tolak juga duration dia 4. 12 tolak 8 tolak 4. 0. Okay, seterusnya kita sambung pula kepada aktiviti E. Okay, total float dia pula ialah 4 dan 5. Okay, mana kita nak dapat latest time J? Kita tengok daripada yang bahagian sini. So latest time J dia adalah 12. Tolakkan dengan earliest time dia, earliest time I adalah 6. Tolakkan dengan duration dia adalah 2. Jadi kita dapat jawapan 4. Seterusnya aktiviti F. Aktiviti F kita boleh tengok dekat sini, total float dia adalah antara 3 dan juga 6. Jadi kita guna teknik yang sama, iaitu ambil latest time iaitu 14, tolakkan dengan 8 iaitu earliest time untuk I, dan duration dia ada pula 1. So 14 tolakkan dengan 8, tolak 1 sama dengan 5. Untuk G pula adalah antara 5 dan 6. Latest time J dia ialah 14. Tolakkan dengan earliest time I ialah 12. Dan tolakkan dengan duration dia adalah 2. Tolak 2, dapat jawapan 0. Dan akhir sekali kita pergi pula kepada aktiviti H, yang di mana total float dia kita ambil antara 4 dan 6. Dan latest time J ialah 14. Kita tolakkan dengan earliest time I iaitu adalah 6. Dan tolakkan dengan 1. Kita akan dapat jawapan 14 tolak 6 tolak 1. Kita akan dapat jawapan 7. Jadi itu saja. Untuk mendapatkan critical pass, kita akan tengok kepada titik terakhir antara yang ni, yang ni, yang ni dan juga yang ni. Kita juga kena tengokkan dekat jadual ni. So dekat jadual ni kita tengok line A. A apa ni?
di mana line pertama, kedua, ketiga, kelima dan juga yang keenam. Ini yang terdefine. So yang 1, 2, 3, 5, 6 ni adalah critical path yang sangat penting. Contoh kalau critical path ni kita dapat kosong, so nanti keseluruhan projek tu akan delay juga. Betul. Okay, terima kasih.